Seramai 31,110 pesalah trafik termasuk warga Singapura yang mempunyai waran tangkap atas pelbagai kesalahan lalu lintas di negeri Johor sepanjang tahun lalu melibatkan kompaun lebih 9.3 juta ringgit. Perlu menjelaskannya sebelum hujung bulan ini atau mereka akan diburu. Memetik laporan utusan online, perkara tersebut ditegaskan oleh Ketua Turus Jabatan Ketenteraman Awam dan Trafik Negeri, Superintendent Baharudin Mat Taib kemarin. Menurutnya, sekiranya mereka ingkar, tindakan akan diambil menerusi op warta yang akan dilancarkan bermula awal bulan depan. Sepanjang tahun lalu, sebanyak 489,947 saman dikeluarkan dengan jumlah kutipan kompaun berjumlah 21.8 juta ringgit. Bagi tempoh sama, sebanyak 67,037 kemalangan dicatatkan melibatkan sebanyak 1,077 kematian dan 667 daripada mangsa adalah penunggang dan pembonceng motosikal. Mengenai perancangan tahun ini, pihaknya akan menjalankan pelbagai operasi antaranya Op Had Laju, Ops Lumba Haram dan Ops Mabuk. Pekerjaan sementara di kampus perlu diwujudkan pihak universiti bagi membantu pelajar kurang berkemampuan memperoleh wang tambahan untuk menampung kos sara hidup yang semakin meningkat ketika ini. Pensyarah Fakulti Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa UIAM, Profesor Dr. Muhammad Aslam Hanif berkata, antara peluang pekerjaan yang boleh ditawarkan dalam kampus adalah seperti di bahagian pentadbiran, koperasi dan pengurusan perpustakaan. Bagaimanapun, pekerjaan yang ditawarkan itu mestilah bersesuaian dengan tugas serta waktu kuliah mahasiswa tanpa mengabaikan peranan mereka sebagai pelajar. Sementara itu, dalam usaha menjimatkan kos pembelian buku rujukan, pentadbiran universiti perlu mengambil peranan membeli buku terpakar daripada bekas pelajar untuk dijual semula kepada mahasiswa baharu dengan harga berpatutan. Perbadanan Stadium Kelantan PSK tiada masalah jika Stadium Sultan Muhammad ke-4 ditukar kepada warna merah jambu seperti yang dikendaki bakal penaja The Red Warriors malah menganggarkan kos mengecat mencecah lebih RM60,000. Pengasas Vida Beauty, Datuk Seri Dr. Hasmiza Osman pula menegaskan beliau tiada masalah untuk menanggung bukan saja kos mengecat stadium, malah membaik pulih fasiliti stadium asalkan segala syarat yang ditetapkan dipenuhi. Malah Hasmiza yang dikenali sebagai Dr. Vida turut mendedahkan kerajaan yang sedia diberikan kepada Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA bernilai hampir puluhan juta untuk tempoh 2 musim. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Belia dan Sukan Negeri Dato' Abdul Fattah Mahmud berkata, secara peribadi beliau menganggap warna merah jambu mempunyai tarikan tersendiri.